dengan 10 jejaka Kelantan yang mempunyai minat dan semangat mendalam terhadap seni warisan tarian Zapin Salur. Mereka bertekad untuk menghidupkan serta memperkenalkan keindahan tarian tradisional ini kepada masyarakat di seluruh negeri Kelantan. Sepanjang pengembaraan mereka berdepan dengan pelbagai cabaran seperti perbezaan penerimaan masyarakat, kekagaran perjalanan dan usaha menarik minat generasi muda. Namun, dengan semangat persahabatan, kesungguhan dan kecintaan terhadap warisan budaya, mereka berjaya menyatukan masyarakat melalui seni tarian. Akhirnya, misi mereka membuahkan hasil apabila tarian Zapin Salur kembali mendapat perhatian dan penghargaan ramai, sekaligus membuktikan bahawa warisan budaya mampu menjadi jambatan yang menghubungkan masyarakat di seluruh Kelantan. Hadirin sekalian, kumpulan Lestari Warisan Lewaris Universiti